Penyamun yang bertindak merompak bersendirian dan melarikan 7 dulang emas bernilai RM2 juta di Kota Damansara, Petaling Jaya pada jam 4.56 petang semalam berjaya ditangkap tidak sampai 24 jam jenayah dilakukan. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omahan berkata suspek ditahan 10.15 malam tadi di Bukit Beruntung, Hulu Selangor dan pihaknya menemukan semula sejumlah barang kemas yang disamun. Katanya penjenayah dipercayai menggunakan senjata disyaki sepucuk pistol semasa melakukan samun dan melarikan harta rompakan menggunakan sebuah kereta yang menunggu di luar pasaraya. Bertindak atas risikan dan maklumat pada 10.15 malam, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor dan IPD Petaling Jaya membuat tangkapan terhadap seorang lelaki yang disyaki suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 kerana melakukan rompakan menggunakan senjata api.